Assalamualaikum dan salam madani. Nama saya Nur Alisha Safina binti Zulkafli yang berumur 12 tahun. Saya daripada Sekolah SK Kerdau, Temerloh, Pahang. Kod sekolah saya adalah CBA 7020. Hobi saya membaca novel dan saya memasang impian untuk menjadi seorang detektif. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku fiksyen yang menarik dan penuh dengan pengajaran, iaitu novel Aristokrat Kronika Nasyai. Penulis buku ini ialah penulis tersohor yang selalu menggelarkan dirinya sebagai penulis kecil-kecilan dari Gunung Tinggi, iaitu Ahmad Patria bin Abdullah. Buku ini membawa kita menelusuri kisah fiksyen penggambaraan yang penuh cabaran dan teladan, sambil menyampaikan mesej yang sangat bermakna tentang perjuangan dalam kehidupan. Buku ini mempunyai 374 muka surat halaman bercetak. Buku ini diterbitkan oleh penerbit X dan dicetak pada tahun 2016. Penulis novel ini merupakan seorang penulis tersohor. Ahmad Patria merupakan anak sulung kepada sastrawan negara, Dato' Abdullah Hussein. Novel pertama beliau ditulis ketika beliau hanya berumur 17 tahun. Ahmad Patria merupakan seorang ahli farmasi yang giat menghasilkan karya penulisan hebat seperti siri fantasi Kronika Nasyai ini. Novel ini merupakan sequel pertama dalam siri Kronika Nasyai. Buku ini mengisahkan tentang sebuah negara bernama Nasyai yang berada di utara Aurora. Negara kecil ini diperintah oleh Melin Ian Sara Ia Nasyai. Kisah epik ini mengisahkan persahabatan, perjuangan, kebijaksanaan. Bagi saya, ini adalah pengalaman pertama membaca novel perang, novel fantasi perang. Saya berpendapat kisah perang hanya sesuai ditonton di televisyen atau di layar perak. Mustahil untuk menggambarkan liuk lincah dan gerak ke dalam bentuk tulisan dengan baik. Tetapi saya silap. Penulis novel ini berjaya menjadikan kisah novel fantasi ini bermain-main di minda saya. Saya dapat membayangkan bagaimana gerakan tersebut, bagaimana serangan dibuat dan bagaimanakah debaran yang dirasa. Saya berpendapat bahawa novel ini ialah mengenai bagaimana perwatakan seorang pemimpin, mengenai kasih sayang seorang anak terhadap ayahnya, tentang mulianya persahabatan yang dipeluk kesetiaan. Bagaimana apabila yang berbuat salah itu masih selalu ditunggu untuk pulang ke pangkal jalan. Mengenai bagaimana kuasa Tuhan itu selalu melebihi segala-galanya. Mengenai bagaimana takdir melebihi takdir. Sadarlah saya bahawa keikhlasan juga yang selalu menjadi yang utama dalam perkiraan Tuhan yang Maha Agung. Plot cerita yang digarap oleh Ahmad Patria Abdullah mengingatkan saya kepada pertempuran satu lawan satu dalam filem The Chronicle of Narnia dan The Pirates of Caribbean sewaktu melawan raksasa Kraken. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis amat menarik perhatian saya kerana beliau menggunakan kosakata bahasa Melayu yang amat kaya, termasuklah penggunaan perkataan sastra klasik. Penulis juga mencipta bahasa sendiri yang terdapat dalam novel ini dan saya boleh merujuknya di sisipan akhir glosari untuk pemahaman yang lebih terperinci. Pada pendapat saya, itu merupakan faktor wow mengapa novel ini wajar dimiliki oleh semua pembaca. Di hadapan novel ini juga disertakan peta aurora dan tempat-tempat lain yang terdapat dalam novel ini. Kerana itulah segala-galanya terasa begitu nyata kepada saya meskipun ini adalah sebuah novel fantasi. Sebelum saya akhiri bicara saya, izinkan saya lafazkan serangkap pantun. Harum sungguh bunga dahlia, selit di telinga nampak berseri. Budaya membaca amalan mulia, menambah ilmu dan berjati diri. Sekian, terima kasih.